Hai guys, hari ni kita nak pergi MSC. Ada hari sukan. Kakak masuk? 4 kali 100. Kakak masuk 4 kali 100 meter wakil rumah biru. Lutfan masuk 100 meter wakil rumah merah. merah. Baby kita support. Go go cakap. Kita nak pergi hantar Lutfan dengan Lufia pergi dekat kemah sana tu. Let's go. Lutfan, good luck. Bag letak je dekat dalam bawah kemah. Okay? Lufia dah hilang dah. Kita nak cari Lufia. Tu dia. Lufia, Mama tolong. Mama tolong. Kakak gula. Try your best. Perbarisan baru nak start. Ni Mami. Kakak. Kawan kakak Ainara nak lari 4 kali 100 meter. Dedek dah nak lari. Dedek dah standby dekat sana. Kat sana tu. Go Lufan! Go Rumah Merah! Go Lufan! Go Lufan! Go Rumah Merah! Go! Go Lufan! Go Lufan! Go Lufan! Rumah Merah go! Lufan! Go Lufan! Woo! Lagi nak menang ni. Lufan nombor 1 yes. Lufan. Puan tahun 1. Syuhan merangkul pingat emas. Lutfan Hadi. Go Dede. Lutfan Hadi. Selalu praktis beberapa kali kan. Dede, pegang medal, pegang. Yes. Dede dah siap. Kan kakak. Dede nombor berapa? Good luck. Tadi boleh support sorang-sorang. Ni kena support rumah. Bye bye. Sekarang kita nak tunggu kakak. Tak tunggu Lufia pula. Untuk 4 kali 100. Go kakak go! Go Lufia go! Go Lufia go! Go Lufia go Lufia go Lufia! Go Lufia go Lufia! Lari kakak lagi kakak laju lagi! Yeah! Give me 5! Give me 5! Give me 5! Yeah! Kakak dah beratur nak ambil medal nombor 3. Kakak kat situ. Pada Indrapura. Bersama bendera dan juga sepanduk mempersilakan wakilnya Nurlisha Ainara binti Muhammad Hishamuddin, Lufia Hazira binti Muhammad Hazri, Lufia Ainara Muhammad Khairul Izhar dan Nur Adra Malaika binti Syamri. Semuanya Indrapura, bagus. Sedikit bias mungkin sebab menggunakan mikrofon itu. Merah, pingat merah diberikan Cito.
posing bersama kami dipersilakan. Sila-sila. Oh, Sekejap lagi dia nak grading taekwondo. So lepas lunch kita terus pergi taekwondo untuk grading Dedek. Give me 5. Settle. Let's go. Bye. Settle dah kita untuk hari ni. Dufan. Bye. Lagi ni kita tengok Lufan main bola. Bola.